ambil musa Ifa. Ada yang boleh saya bantu? Apabila berlaku musibah, proses membuat tuntutan seharusnya tidak menjadi beban. Maaf Puan, dokumen Puan tak lengkap. Saya nak IC pun tak ada. Kami perlukan IC untuk memudahkan proses permohonan. Hai, tuntutan faedah memerlukan borang, salinan dokumen dan masa yang panjang. Kami memahami situasi ini bukan mudah untuk sesiapa. Puan jangan risau, sekarang kita dah boleh buat secara online. Ya, permohonan faedah kini di hujung jari. Pengguna boleh melayari laman sesawang Lindung Faedah, daftar sebagai pengguna, masukkan dokumen sokongan dan hantar. Mudah kan? Portal Lindung Faedah memudahkan orang berinsurans dan waris membuat tuntutan faedah bila-bila masa dan di mana sahaja. Kini, dengan sistem permohonan tuntutan dalam talian, segalanya menjadi lebih mudah, cepat dan selamat. Kerana di saat anda memerlukan ketenangan, kami memudahkan demi kesejahteraan.